إلى النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ ابن عطاء الله السكندري شاء الله لهم الفاتحة. Kita buka surat 34 10 daripada bawah. 34 10 di bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan adalah demikian itu, tiada dikata dengan mengeluarkan dunia daripada tangan mereka itu, kerana bahawasanya telah ada dunia itu di dalam tangan setengah orang yang telah suci hatinya, seperti Daud, yakni Nabi Daud, dan juga Zulkarnain, dan setengah sahabat dan yang tabi'. Jadi kita menyambung persoalan zuhud. Zuhud ni lawan hubbud dunia. Hubbud dunia ra'su kulli khati'ah, kata Nabi. Cinta dunia itu ibu segala kejahatan, kepala segala kejahatan. Jadi kata ulama, kepala baik zuhud, kepala kebaikan ialah zuhud. Kalau orang tu bersifat zuhud, semua jadi baik. Tapi Nabi kata kalau sekiranya dia cinta dunia, akan berlaku pada dia segala bentuk kerosakan di muka bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Jadi zuhud ni tuan-tuan, bukan soal dia ada harta tak ada harta. Zuhud ni duduk di hati. Hati dia tu tidak cinta dunia. Hati dia sejuk dengan dunia. Adapun ada orang setengah tu, dia banyak harta tapi dia zuhud. Dia boleh sedekah, dia boleh bagi ikut suka dia nak bagi. Kalau benda elok dia bagi. Dia tak ada masalah. Tengok orang walaupun harta sedikit tapi ketekut, dia sayang dunia. Kasih kepada akhirat ataupun zuhud ni tuan-tuan, dia duduk di hati. Bukan soal dia ada tak ada harta. Banyak kita tengok orang yang hartawan, dia pemurah, sakok. Ada orang miskin ketekut, ada juga. Punca ketekut kerana cinta dunia. Punca pemurah kerana dia cinta akhirat. Dia tak gemak dunia. Dunia dia cuma bubuh dalam tangan. Bila bubuh dalam tangan, dia boleh lepas, dia boleh ambil. Perlu lepas, dia lepas. Perlu bagi, dia bagi. Dia tak ada masalah. Jadi zuhud ni ada yang wajib, ada yang sunat. Zuhud kepada yang haram itu wajib. Benda yang haram, bukan hak kita. Kita wajib zuhud, jangan ambil dia. Wajib kita zuhud benda yang haram. Adapun benda yang halal, sunat kita zuhud. Kita ada rezeki yang halal. Dengan sifat zuhud itu, kita boleh bersedekah, boleh tolong orang, boleh bantu orang. Dia nak sambung lagi berkaitan zuhud ni. Kata musannif rahimahullah ta'ala, dan adalah demikian itu zuhud tadi,
Tiada dikata dengan mengeluarkan dunia daripada tangan mereka itu. Bukan makna buang dunia yang ada di tangan. Ada harta, ada kenderaan, ada rumah, nak buang. Biar kita hidup apa kita nak. Bukan itu. Apa maksud zuhud? Kerana bahawasanya telah ada dunia itu dalam tangan setengah orang yang telah suci hatinya. Ada orang, dia ada harta, tapi hati dia bersih. Hati dia tak cinta dunia. Ada di antara mereka-mereka itu, seperti dibuat contoh di sini, dan adalah yang kata seperti Daud, Nabi Allah Daud alaihissalam, antara Nabi yang berkuasa di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Jadi pemerintah, pak mentua dia bagi dia separuh daripada kerajaan. Seorang ulama seorang Nabi di kalangan Bani Israel, Nabi Daud, Allah bagi dia kemudahan dia untuk melembutkan besi. Dia boleh buat parang, buat golok, buat senjata. Allah bagi dia kekuasaan pada dia, boleh melembutkan besi. Dan Allah permudahkan dia bukit buka gunung kanan. Dia boleh panjat sana panjat sini. Allah bagi dia kerajaan. Di tangan dia ada kerajaan, ada kekuasaan, ada harta, tapi hati dia suci, tak kasih kepada harta. Juga seperti yang berlaku pada Zulkarnain. Zulkarnain ini tuan-tuan seorang Nabi. Bukan seorang Nabi, seorang yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran. Wa yas'alunaka 'anil qarnain. Zulkarnain ini Allah bagi dia menguasai muka bumi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Dia berkuasa di muka bumi daripada masyriq sampai maghrib. Inna makanna lahu fil ard wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami kurnia pada Zulkarnain kekuasaan di muka bumi. Makanna lahu fil ard, dia menguasai kekuatan di muka bumi. Wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami jadikan baginya tu kemudahan. Kerajaan Zulkarnain daripada masyriq sampai maghrib. Matahari naik sampai matahari jatuh. Baca suratul Kahfi, cerita Zulkarnain. Contoh-contoh yang diberi oleh Syekh pada kita. Ada orang kaya tapi dia tak tertawan dengan kekayaan. Dia berkuasa tapi dia tak kasih kepada kuasa dia. Dia kasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia ada dunia tapi dia tak cinta dunia, dia cinta akhirat. Orang-orang ni disebut oleh Syekh kita sebagai orang yang telah suci hatinya. Jadi kita tak boleh ukur zuhud orang tu dengan harta. Bukan sebab dia tak ada harta dia zuhud, belum tentu. Belum tentu. Ada orang dia tak ada harta, tapi bila orang bagi dia harta, bagi dia duit, dia ikut cakap orang yang bagi dia. Dia boleh dipancing dengan harta. Lepas tu kajian-kajian, tengok orang buat kajian tuan-tuan. Kalaulah umpamanya kaki tangan kerajaan atau kaki tangan swasta dapat bonus, agak-agak yang penuh kedai perabot tu orang miskin ke orang kaya? Orang gaji kecil ke orang yang gaji besar? Banyakkannya orang gaji rendah. Beli perabot tu, beli, makna dia tu nak dunia, tapi dia tak dapat dunia. Bila ada peluang nak dunia, dia nak sungguh-sungguh. Ada orang dia steady ya. Saya pun banyak jumpa orang kaya-kaya, jawatan besar, rumah dia steady ya. Dia tidak tertawan dengan harta benda dunia, tak ada. Ini makna kata soal zuhud ni duduk dalam hati. Kita kena zuhud lah tuan. Bila kita zuhud dengan dunia, baru kita kasih kepada akhirat. Karena dunia dan akhirat dua yang berlawanan. Kalau kita antara contoh masyriq dengan maghrib, matahari naik dan matahari jatuh.
Kalau kita menghadap matahari naik, kita membelakangkan matahari jatuh. Kita menghadap matahari jatuh, kita membelakangkan matahari naik. Kita menghadap masyriq, kita membelakangkan maghrib. Kita menghadap maghrib, automatik kita membelakangkan masyriq. Begitulah kata Imam Ghazali, ibarat dunia dan akhirat. Kalau kita cinta dunia, kita tak akan cinta akhirat. Kalau kita cinta akhirat, kita terpaksa berpada-pada dengan dunia. Pilihlah, kita nak dunia atau nak akhirat. Habis kita mati, nak bawa dunia ke bawa akhirat? Bawa cinta dunia ke bawa cinta akhirat? Ada seorang tuan-tuan khalifah di kalangan Bani Umayyah yang berpusat di Damsyik. Khalifah ni datang ke Madinah. Dalam perjalanan dia nak pergi Mekah, nak kerja haji. Sampai di Madinah, dia minta orang cari kat dia sahabat-sahabat Nabi. Dia nak jumpa dengan sahabat Nabi. Orang kata sahabat dia tak ada, seorang pun tak ada yang dah hidup, semua dah meninggal dunia. Kalau begitu, bawa kepada saya tabi'in. Orang pencarilah tabi'in. Tabi'in ni orang tak pernah jumpa Nabi, tapi dia pun jumpa sahabat. Maka orang kata kat dia, tabi'in masih ada, tapi tak ramai, tinggal 3-4 orang ya. Panggil seorang jumpa saya. Lepas bawa orang yang paling tua dan paling alim. Banyaklah soalan yang dikemukakan kepada tabi'in ni. Salah satu soalan yang dikemukakan pada tabi'in oleh khalifah ni tuan. Dia tanya tabi'in ni, Syekh tuan, pasal apa orang mati ni? Ada yang suka mati, ada yang takut mati. Agak-agak kita ni suka mati ke takut mati? Rata-rata takut mati ya no. Kebanyakan kita. Pasal apa kita tak suka mati? Itu soalan yang ditanya kepada tabi'in tadi. Tabi'in ni kata, dia kata, ya Amirul Mukminin, orang yang suka mati, iaitu orang yang ibarat orang yang berpisah dengan orang yang dia sayang. Berpisah lama, dia terpisah pada isteri dia, anak-anak dia. Lama tak jumpa anak isteri, mungkin dia pergi berniaga ke, berdagang ke tempat yang jauh. 3-4 tahun tak jumpa isteri dan anak-anak. Bila yang dia paling gembira, hari yang gembira pada dia hari apa? Tentulah hari ini nak bertemu dengan isteri dan anak-anak dia. Dia kalau salah pergi Mekah lah tuan-tuan, kita pergi Mekah 45 hari, pergi seorang-seorang, tak bawa anak, tak bawa isteri. Hari paling gembira hari mana? Hari nak balik oh. Saya pernah merasai tuan-tuan 5 tahun kena ISA. Jarang-jarang sangat isteri dan anak-anak saya ziarah saya. Kereta tak ada, isteri pun tak ada duit, mak mentua, pak mentua pun miskin. Jarang sangat dapat jumpa. Dalam masa 5 tahun tu boleh kira berapa hari je saya jumpa isteri dan anak-anak. Dapat berita bebas tu tuan-tuan. Oh, naik bas nak ke Lustak tu, rasa lambat bas jalan. Tak? Pasal apa kita nak jumpa sangat dengan isteri dan anak-anak? Kerana kita sayang mereka, kita rindu mereka. Begitulah orang yang sayangkan Allah Subhanahu Wa Taala, kasihkan Allah. Hari yang paling gembira bagi dia, hari mati, boleh bertemu dengan Tuhan dia. Innakum lan taraw rabbakum hatta tamutu. Kamu takkan boleh jumpa Tuhan kamu melainkan kamu mati. Kamu takkan dapat melihat Tuhan kamu melainkan kamu mati. Mati itu jalan untuk bertemu Allah, melihat Allah. Baik itu tuan-tuan para sahabat, bila sebut perang, mereka gembira pergi perang. Kerana perang jalan terdekat untuk bertemu Allah Subhanahu Wa Taala.
Betul, orang yang betul-betul kasih kepada Allah, kematian tu dia memang nak sangat. Al-mautu jisrul habibi ilal habib. Maut itu jambatan kekasih bertemu kekasih. Memang dia suka nak mati. Allah maja'al khaira ayyamina yauma nalqa wa anta radin anna. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah sebaik-baik hari kami bertemumu ya Allah. Hari kami mati dalam keadaan Engkau redha kami. Kematian Tuhan redha kita. Kita redha Tuhan. Gembira nak mati, suka mati. Adapun orang yang takut mati, kata tabi'in ni, seperti orang yang lari daripada Tuhan dia. Dia hamba orang, dia lari. Dia cukup takut nak jumpa Tuhan dia. Jumpa Tuhan dia kena tibai. Dia. Kita gitulah tuan-tuan. Habis apa kita nak buat macam mana? Usahakan diri kita tuan-tuan supaya kasih kepada Allah. Supaya Allah campak di hati kita, kasihkan Allah. Memang ada doa dia. Nabi ajak satu doa. Doa dia berbunyi macam ni. Allahumma rzuqni hubbak wa hubba man ahabba wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Itu doa. Boleh kita jumpa kitab Ahyaul Muddin atau kitab Sairus Salikin. Doa diajak oleh Nabi supaya kita kasih Allah. Allahumma rzuqni hubbak. Ya Allah Tuhanku, rezekikanlah aku ni kasih kepadamu ya Allah. Wa hubba man ahabba. Rezeki kepada aku, kasih kepada orang yang kau kasih. Wa hubba ma yuqarribuni ila hubbik. Campakkanlah pada aku kasih kepada amalan-amalan yang membawa engkau kasih kepada aku. Waj'al hubbaka ahabba ilayya minal ma'il barid. Jadikanlah, makna kata kasih kepadamu ya Allah seperti mana air dingin. Air dingin, air sejuk. Jadi tuan-tuan, bukan doa saja. Kita kena patuh sungguh-sungguh perintah Allah. Di samping itu tuan-tuan, cuba kita tarik buang sifat hubud dunia di dalam hati kita. Selagi kita cinta lain daripada Allah, kita takkan dapat cinta kepada Allah. Tak bertemu dua. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tak jadikan dua hati dalam satu dada. Cinta dunia tak dapat cinta Allah. Cinta jawatan, cinta harta, cinta lain pada cinta tak boleh. Kita mesti letakkan kecintaan kita hanya kepada Allah. Untuk dapat tu kita kena zuhud dengan dunia, terutama dunia yang haram. Jangan duk teringin lah tuan-tuan. Kalau boleh dunia yang halal yang Allah anugerah pada kita, kita mujahadah, bersedekah, menginfak di jalan Allah. InsyaAllah mudah-mudahan Allah campak di hati kita kasih kepada Allah dan zuhud kepada dunia, insyaAllah. Jadi contoh yang dibagi di sini seperti Nabi Allah Daud alaihissalam. Dia banyak dunia, tapi hati dia suci daripada cinta kepada dunia. Dan Zulkarnain pun begitu juga, menguasai kerajaan timur dan barat, tapi dia tetap hatinya beriman dan suci dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan setengah sahabat, ada sahabat yang kaya macam Abdurrahman bin Auf, kaya raya, tapi dia hati dia suci, bersih, masya-Allah. Sayyidina Osman, banyak sahabat-sahabat Nabi yang kaya raya, tapi mereka bukan bakhil, bahkan mereka pemurah. Dan yang tabi'in, orang yang makna di kalangan sahabat dan para tabi'in, dan juga tabi'in, ada juga mereka tu. Tapi rata-rata mereka itu hati mereka suci, bersih daripada hubud dunia, daripada kasih kepada dunia. Tuan-tuan, zuhud ni ada dua macam. Satu zuhud maqdur.
Satu, ghairu makhdur. Bila kita buat zuhud yang makhdur, insya-Allah Allah campak pada kita zuhud yang tiada makhdur. Zuhud makhdur ni tuan-tuan, zuhud yang boleh kita usahakan. Makhdur yang dikuasai, kita boleh buat. Bermujahadah. Apa zuhud makhdur? Pisahkan dunia daripada kita. Kita ada dunia, kita boleh pisahkan. Dan kita tak bercita-cita dunia yang mudarat seperti yang haram. Sikit tak terlihat, kita tak maulah. Biarlah dunia yang ada kat kita ni dunia yang halal. Seperti keluarkan zakat. Zakat tu bukan hak kita, hak orang. Kalau kita simpan, kita ambil kat kita jadi haram. Kita sanggup pisah daripada kita. Tak bagi zakat. Sebab bukan hak kita. Kalau kita diberi amanah jadi bendahari masjid, kita cuma diberi kuasa menyimpan, mengurus. Sikit pun tak ada di hati kita nak benda-benda orang punya ni, amanah orang, kita tak mau langsung. Kalau kita diberi, makna kata memegang amanah di terikat negeri, negara dan mana-mana pun, bukan hak kita, kita tak mau. Kita bila nak ada, ambil. Tak ada sikit pun kita nak. Pisahkan benda yang bukan hak kita daripada diri kita. Boleh tak? Boleh. InsyaAllah. Sebab kita tak mau benda yang haram ni. Benda yang haram ni, halaluha hisabun wa haramuha azabun. Yang halal akan dihisab, yang haram akan diazab di akhirat. Tak tertanggung di kita, tuan-tuan. Sebab tu yang haram kita tak mau. Kita zuhud, tak mau. Sikit pun tak mau kita ambil. Boleh buat kena? InsyaAllah. Yang kedua, kita zuhud yang halal. Duit kita, harta benda kita, kita punya. Kita dapat cara halal. Tapi kita sanggup pisahkan dengan bersedekah, berinfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila perlu kita sanggup pisahkan daripada diri kita. Bila rajin bersedekah, jangan infak, rajin terlurang, maka kita buat benda yang kita kuasa buat, insya-Allah Allah campak pada kita yang tak ada kuasa. Apa tak kuasa? Sejuk hati dengan dunia. Tak terliok dengan dunia. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Macam mana jadi macam ni? Allah bagi kat dia. Man amila bima alima. Siapa beramal dengan ilmu dia tahu. Dia zuhud dengan yang makhdur tadi. Warasahullah ilma ma lam ya'lam. Allah campak yang dia tak tahu. Yang dia tak tahu tu apa? Perasaan hati sejuk dengan dunia. Maksud sejuk, ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Ada apa kita pagi ni, ya Aisyah nak makan apa hari ni? Tak ada apa ya Rasulullah. Tak apa, kita puasa. Ada kita makan. Tak ada timbul tamak lupa. Dunia bagi dia ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Itu maknanya sejuk. Perasaan sejuk hati ni Tuhan bagi kat dia. Dengan sebab dia sanggup pisahkan yang wajib. Dia sanggup bagi benda yang wajib. Bukan duit aku bagi kat siapa yang berhak. Dia sanggup pisahkan yang halal, yang sunat-sunat pun dia bagi juga. InsyaAllah Allah campak. Tak buat macam tu sampai bila dia kedekut, tuan-tuan. Bila-bila dia bakil sebab timbul kasih kepada dunia. Tapi dengan menginfak di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ni, bersedekah dan sebagainya, Allah cabut sikit-sikit penyakit hubud dunia, sakit bakil terhadap diri dia, insya-Allah. Biarlah boleh tuan-tuan, bila kita nak mati, kita betul-betul makna kata tak cinta dunia. Cinta dunia ni tuan-tuan, bila cinta kasih ni, dia rapat, tuan. Orang tua kata macam isi dengan kuku. Bila hati kita kasih sangat dengan dunia, ibarat kita ni dengan isi dengan kuku. Nak pisah payah, tuan-tuan, sakit. Semua ulama kata macam tu. Orang yang terlampau cinta dunia, nak mati payah, tuan. Cukup payah. Orang yang zuhud dengan dunia, mudah roh dia keluar pada diri dia. Kalla
iza balagatit taraqi wa qila man ra wa dhanna annahu al-firaq wal tafatis saqu bis-saq ila rabbika yawma idzinil masaq. Tuhan cerita, tuan-tuan, ketika nyawa kita nak keluar pada roh kita, pada badan kita. Tengok surah Qiyamah ayat 26 sampai 30. 26, 27, 28, 29, 30. Baca ayat ni ulang-ulang kali, tuan-tuan. InsyaAllah hati yang liar akan jadi jinak. Yang malas ibadat akan jadi rajin. Yang nak buat maksiat akan terhenti. Ulang ayat ni, tengok makna dia. Kalla iza balagatit taraqi. Jangan macam tu, Tuhan kata, ingat. Jangan duk kita lalai sangat hidup dunia ni. Ingat apa? Iza balagatit taraqi. Bila nyawa kita sampai roh-roh, sampai rengkung tak kira lah kita duduk di rumah ke di hospital ke terjun lah. Kaki dah tak larat angkat, tuan-tuan. Dah tak ada dah, tak bergerak dah badan. Ni, dada kita naik turun, mata duk kelipuk, tunggu mati ya. Bila nyawa sampai roh-roh, waqilaman roq, ada saktah itu. Dikata, kita dengar ni hujung telinga kita orang duk bercakap. Kita dengar ni adik-beradik duk bercakap, waqila man roq. Siapa nak tolong pak aku ni? Anak kata kat doktor. Doktor, tolonglah suami saya ni. Isteri kata kat doktor. Kalau isteri terjun, suami kata, doktor tolonglah isteri saya ni, mak saya ni, pak saya. Qila man ra, siapa yang boleh tolong ni? Siapa nak tolong kalau bukan Allah Ta'ala? Wa dhanna annahu al-firaq. Ketika itu kita dah yakin, tuan-tuan, sampailah masa ketikanya perpisahan kita dengan dunia ni yang fana, yang kita duk hambat ni, yang kita duk rebut ni, hampir 4 bulan cari ni. Wa dhanna annahu al-firaq. Dan kita dah yakin inilah hari perpisahan. Kita akan tinggal, adik-beradik, anak pinak semua tinggal. Rumah besar kita pun tinggal. Kereta mewah kita tinggal. Wa dhanna annahu al-firaq. Kita yakin dah inilah waktu perpisahan. Wal tafatis saqu bis-saq. Kesakitan, kepedihan, tuan-tuan, bertindih-tindih. Tak ada tempat yang tak sakit, semua sakit. Saya, tuan-tuan, selalu pergi Pangkok. Ada sekolah sana, saya buka madrasah. Tapi satu itu, selalu saya ulang alik tengok. Kalau kena ayak surut, tuan-tuan, peri tu ujung jeti, jauh tu. Jalan kaki 3 kali berhenti, baru sampai. Dalam berhenti saat tarik dapat. Apa kesan dia? Kesan dia malam tak lagi. Bila tidur, tuan, tengah-tengah tidur, dia tarik mengkaru. Oi, tarik mengkaru sakit, oh. Dia apa pasal? Dia tarik dekat apa betih. Oh, sakit, oh. Menjerit. Orang rumah ambil minyak lumuk. Belah mana abang, belah mana. Kiri, cepatlah kiri. Sakit. Dia sakit kiri, tak sakit kanan. Sakit kaki, tak sakit badan. Ini seluruh badan sakit, bertindih-tindih. Tak ada satu pun, tuan-tuan, tempat yang tak sakit. Semua sakit. Roh nak keluar sakit. Hingga Nabi kata, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya kematian itu sakar. Sakarat. Sakarat ni sakar, mabuk. Macam orang mabuk, hilang kawalan. Ila rabbika yawma idzinil masaq. Kepada Tuhan mereka itulah mereka akan dikembalikan. Semua kita akan jumpa lah, tuan-tuan.
Saya berjumpa, tuan-tuan berjumpa saat-saat tersebut. Hari demi hari kita makin dekat dengan tarikh itu. Makin dekat. Kita ibarat kita pergi hospital, tuan-tuan. Kita berbaris ambil nombor. Sampai giliran kita masuk. Mati pun begitu kak. Tunggu gilirannya. Kita dah masuk senarai dah. Cuma tunggu gilirannya. Jadi bila kita ingat benda ni semua, tuan, tak payahlah apa. Lebih baik aku cari jalan selamat. Apa jalan selamat? Cintakan Allah, kasihkan Allah. Macam mana nak buat? Rapatkan hubungan dengan Allah. Banyakkan ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Tuhan kesiankan kita. Tuhan tolong kita. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Minta kepada Allah permudahkan kita untuk menghadapi sakaratul maut. Ini peringatan daripada Allah, daripada makna Rasul, daripada ulama-ulama untuk kita semua, insya-Allah. Jadi mereka-mereka ini, para tabi'in, para sahabat, orang disebut seperti Nabi Daud, seperti Zulkarnain, orang yang banyak harta, tapi harta dia cuma di tangan, tak masuk dalam hati. Dan tiada berpaling mereka itu daripada Allah. Tak berpaling keleng. Hadap hati semata-mata kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka iaitu dalam tangan mereka itu. Cuma dia mana harta tu duduk di tangan dia, tak masuk sampai ke hati. Dan tiada hati mereka itu, dan tiada dalam hati mereka itu. Harta tu tak masuk sampai ke dalam. Tu orang kata, kita ni orang nak bagi ambil lah. Jangan makan, ambil terus dengan hati-hati. Orang nak bagi ambil lah. Kalau benda tu halal. Kita ni tak ambil tu dengan hati sekali. Lepas tu ada orang kata kita ni makan umpan, jangan makan pancing. Dia ni bukan makan umpan saja, bukan pancing saja. Dengan dia punya memancing-mancing tu semua telan habis. Kita taklah macam tu. Kan? Kalau halal tak apa, kita ambil, tak ada masalah. Kita kena ingat, apa-apa benda pun makna kata kita nak duduk dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Dan kata musannif rahimahullah ta'ala, dan alamatnya demikian itu, yang kata dunia tu tak masuk ke hati dia, dia cuma bubuh di tangan. Bahawa tiada suka dengan wujudnya dan tiada duka kerana ketiadaan dia. Tak ada lah bila dapat dunia tu seronok yang bukan-bukan. Bila tak dapat tu masa macam-macam. Tak jadi macam tu. Maknanya tidaklah dia terlampau gembira dengan sebab dapat. Tidaklah pula makna kata terlampau duka cita bila tak dapat. Dapat tak dapat tuan-tuan ada hikmah. Kita meniaga untung. Kadang-kadang kita rugi. Orang zuhud ni dia pandang Allah. Untung Tuhan bagi, dia syukur. Rugi pun Tuhan bagi, dia sabar. Bila dia rugi, dia dapat pahala sabar. Bila dia untung, dia dapat syukur. Dia gunakan keuntungan tu di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia pandang Allah hati tu. Yang bagi untung, bagi rugi, Allah. Tak ada pula terlampau seronok, gembira sampai lupa daratan, tak juga. Kita berjuang, kita menang, syukur. Kita gunakan kemenangan itu untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Takdirkan kita kalah tak apa, mungkin Tuhan nak bagi sabar untuk kita muhasabah. Di mana tak kena kita betul bagi kena. Jadi ini sifat orang makna kata yang ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bila-bila pun nak jadi hamba Allah.
Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Siapa nak jumpa dengan Tuhannya dalam keadaan Tuhan redha, dia nak mati, biarlah Tuhan suka ke aku. Apa jalan dia? Falyamal amalan shalihan, mesti mengerjakan amal soleh. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dalam mengerjakan amal soleh jangan syirikkan Allah. Syirik di sini syirik khafi, riak syirik khafi, ujub syirik khafi, takabur, hasad, dengki, semua syirik khafi. Jangan ada syirik-syirik. Buat ibadat betul-betul kerana Allah Ta'ala. Orang yang buat ibadat kerana Allah, dialah hamba Allah. Inna ibadi laisa laka alaihim sultanun, kata Allah. Sesungguhnya hamba aku, dia tidak akan dapat dikuasai oleh syaitan. Orang yang ikhlas, syaitan tak boleh kuasai dia. Sebab tu tuan-tuan, kita nak mati, kalau kita betul-betul mati sebagai hamba Allah, syaitan tak boleh kacau kita, tak boleh rosakkan kita. Sebab tu kita kena ingat, syaitan ni tuan-tuan, masa kita sihat elok pun kita dah tewas dengan dia. Kan tak dengar semayang subuh orang azan, as-salatu khairum minan naum, kita tewas, tak boleh pergi semayang jemaah. Tu ketika kita sihat. Bagaimana kita lemah berhadapan sakaratul maut, datang syaitan goda kita, Allah Rabbi Karim, dan Tuhan berjanji, inna ibadi laisa laka alaihim sultanun. Sesungguhnya hamba aku, makna kata yang betul-betul mengabdikan diri pada aku, kamu syaitan tak ada kekuasaan untuk menguasai mereka itu. Jadi apa-apa pun kita sentiasa mengharapkan bantuan dan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tanda-tanda orang zuhud, ada dunia kat dia, tak ada dia, sama aja. Untung kau rugi biasa ya. Menang kalah biasa, tak ada masalah. Ini orang yang tanda-tanda orang zuhud. Jadi oleh itu tuan-tuan, kita cubalah usaha sebaik mungkin. Mudah-mudahan sebelum Tuhan jemput kita, kita memang letak betul-betul niat matlamat ibadat kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana dunia ni kita akan tinggal. Bal tu'sirunal hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Semuanya manusia ni mengutamakan dunia, tetapi akhirat tu khairun, lebih baik, wa abqa, lebih kekal. Jadi orang yang berakal, yang sempurna akal, pilih yang kekal daripada pilih yang sementara. Dia pilih intan, dia tolak kacau. Akhirat ibarat intan, dunia ibarat kacau. Orang cerdik, dia ambil intan, dia tolak kacau. Qala musannif rahimahullah ta'ala, maka sungguhnya zuhud itu terlebih am daripada warak. Ada warak, ada zuhud. Apa makna warak? Warak ni orang yang sentiasa patuh perintah Allah, wajib dan sunat dia buat, itu warak. Haram makruh dia tinggal. Itu golongan orang yang warak. Orang yang warak ni tuan-tuan, yang Tuhan larang dia tolak. Dunia haram dia tolak, dunia halal dia ambil. Dia ambil yang halal, ditolak yang haram. Itu orang warak. Tetapi zuhud ni dia tinggi lagi. Dia tak kasih kat dunia. Yang haram memang dia tolak. Yang halal dia ambil sekadar untuk buat ibadat kepada Allah. Dia ambil kerana terpaksa, kerana nak buat ibadat. Kalau kita tak ada tuan-tuan dunia, macam mana kita nak ibadat? Tak ada makan, perut lapar, nak makan, nak buat ibadat macam mana? Tak ada dunia, nak beli pakaian, nak tutup aurat macam mana?
Dia ambil dunia yang halal setakat untuk buat ibadat kepada Allah Ta'ala. Sebab dia pegang halaluha hisabun wa haramuha azabun. Dia ambil dunia sekadar untuk buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini orang zuhud. Tapi kalau bagi orang yang warak, dia kata halal. Apa masalah halal? Kita ambil lah yang halal, kan kita ambil yang haram. Bagi mereka yang halal pun mereka berhati-hati. Orang yang bersifat dengan zuhud ni, kerana Allah dah campak di hati dia, tak kemak dengan dunia. Dunia ni Nabi kata jifatun, jifah. Dunia tu bangkai. Siapa yang suka bangkai? Dunia yang haram kita ibaratkan, dunia yang halal ni ibaratkan gelema. Orang buat kuih, dia pukul, kemudian dia buah kahak. Dia buat air liur sikit, dia ludah dalam tu. Dia ludah. Bila dia ludah, tuan-tuan, ada orang nampak kawan tu ludah, ada yang tak nampak. Bila kuih ni dah masak, kawan yang nampak orang buat kuih tu ludah, dia tak mau. Bagi peri kat dia, gila-gila dia ludah. Ya, dia ludah, aku nampak dia ludah. Tapi orang yang tak nampak ludah tu, dia suka lah ambil. Dia akan ambil. Sebab dia tak tahu dalam tu ada ludah. Itu ibarat dunia yang halal. Dunia yang haram ibarat buah racun. Pukul tepung semua, buah racun 2 titik. Yang nampak, dia tak mau ambil. Yang tak nampak, dia akan pulun. Pasal apa? Dia tengok zahir kuih kek tu cantik lawa. Begitulah ibarat dunia, tuan-tuan, yang haram. Tengok semua cantik, tapi bagi orang yang Allah campak di hatinya, yakin benda haram ni merosakkan dia, dia takkan ambil punya. Kan? Inilah anugerah Allah pada orang yang bersifat zuhud. Ya. Lepas tu kata Musannif rahimahullah ta'ala, sesungguhnya zuhud itu terlebih am daripada warak. Kerana bahawasanya warak lagi tinggal setengahnya. Orang warak dia yang halal dia ambil, yang haram dia tolak. Itu warak. Tapi orang zuhud yang halal pun dia ambil cuma sekadar. Sekadar makna kata keperluan dia, kerana dia yakin halaluha hisabun wa haramuha azabun. Yang halal akan dihisap. Bagi dia hisap pun dia tak mau. Dia tak masuk syurga bi ghairi hisap. Semua orang kata hisap tak apa. Tak apa. Siapa hisap? Tuhan hisap. Kita jangan kata tuan-tuan ni SPRM tangkap kita. Dia soal siasat kita. Kena soal siasat pun dah satu azab pun. Saya biasa kena interrogate. Dia interrogate kita pagi sampai tengah hari, seminggu tidur tak lena. Tu dia pandai soal siasat kita. Dia main otak kita ni, kita pening tak lalu makan seminggu. Itu manusia soal siasat. Kalau Tuhan soal siasat besok di akhirat, nak jawab lagu mana? Lepas tu bagi orang-orang yang muttaqin, orang yang ahli zuhad, kalau boleh dia tak mau soal siasat. Dia nak masuk syurga bi ghairi hisab. Antara yang masuk syurga bi ghairi hisab, orang yang zuhud. Dia melintas kilat macam kilat menyambar. Sebab itu bagi mereka derajat yang tinggi, sehingga disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, 2 rakaat orang yang zuhud, sembahyang 2 rakaat lebih disukai oleh Allah Ta'ala daripada seorang abid beribadat sepanjang umur dunia ni. 2 rakaat orang yang zuhud lebih disukai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu an. Itu dia. Jadi warak ni masih ada tinggal setengahnya. Dan zahid itu putuslah sekaliannya. Putus dengan makna kata hati dia tu daripada kasih kepada dunia.
Iaitu zuhud kepada orang yang ahli tahqiq. Orang yang ahli tahqiq yakin sungguh-sungguh dengan dunia ni tuan-tuan, maka hatinya sikit pun tak ada kesan-kesan kasih kepada dunia. Kerana dia kata orang yang ahli tahqiq itu telah berpaling ia daripada barang yang lain daripada hak Allah Subhanahu wa taala. Kesan hati dia tak ada. Payah nak cakap lagu mana pun tak tahu. Kita ni tuan-tuan duduk dalam dunia, tapi nak cinta akhirat, jadi payah no. Duduk di akhirat tak apalah, kita nampak akhirat hebat. Kita duduk di dunia, kehebatan akhirat ni cuma dengar cerita ya. Dengar cerita. Nak yakin tu Allah campur keyakinan kat kita. Bagi mereka yang dipilih oleh Allah, mereka yakin dengan akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Akhirat lebih baik, lebih kekal. Cerita-cerita kita dengar lah. Di sini tuan-tuan, kita nak makan apa, kena usaha. Di akhirat apa teringin semua dapat. Saya mengaji pondok dulu tuan-tuan, ada seorang budak nakal. Dia soalan dia pelik-pelik. Bila Tok Guru cerita bab akhirat, di akhirat ni kata bukan macam pokok dunia. Pokok dunia ni kita nak makan nyok kena panjat, sebab buah dia di atas. Di akhirat besok akak di atas, buah di bawah, tak gaduh nak panjat. Teringin nak makan apa, buah dapat. Lepas tu tuan-tuan dia tanya Tok Guru. Tok Guru dia kata, Abang Ahmad, saya sepanjang umur saya ni tak pernah naik kapal terbang. Soalan dia pelik. Kalau saya mati besok masuk syurga, boleh tak naik kapal terbang? Pula dah. Tok Guru kata boleh, Mat oi. Dia seronok. Tapi Tok Guru, awak pula, saya nak jatuh kapal terbang. Naik kapal terbang jatuh. Jatuh tak sakit, Tok Guru kata. Macam-macam. Saya duk cubit dia. Hang ditanya pelik-pelik Makna apa kita nak semua dapat? Tak dapat nak dibayar. Satu nikmat yang makna tak pernah terlintas, tak pernah ditengok oleh mata kita, didengar oleh telinga, tak pernah terlintas di hati. Cuma kita baca hadis-hadis kehebatan syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagi mereka yang dicampur oleh Allah, makna kekuatan iman, meyakini sungguh-sungguh di atas apa diceritakan oleh Nabi SAW. Dan zuhud kepada orang yang ahli tariq. Ni kita lah. Ahli tariq ni orang yang berjalan ke jalan Allah, yang buat ibadat ni. Kita kena ada sifat zuhud. Zuhud yang macam mana? Iaitu berpaling daripada yang digemari, daripada sesuatu. Sesuatu ni, apa yang kita ada hari tadi, kita berpaling daripada apa yang kita suka. Disukai oleh nafsu, yang digemari oleh hawa nafsu, kepada barang yang lebih baik daripadanya. Ini dinamakan jalan mujahadah. Suka apa? Suka tidur malam, kita paling kepada gemar bangun malam. Suka makan, kita berpaling kepada suka berpuasa. Contoh, suka baca sahabat, tukar suka baca Quran. Contoh Jadi kita palingkan kesukaan, kegemaran kita tu kepada apa yang disukai, digemari oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah campur zuhud ke dalam hati kita. Yang tu kita boleh buat. Mudah-mudahan kita buat apa yang boleh buat, Allah campur di hati kita, iaitu zuhud, iaitu makna kata zuhud di hati kita, iaitu kita rasa sejuk hati kita dengan dunia ni. Dan zuhud bagi orang yang ahli syar'i, iaitu wajib dalam segala yang haram dan sunat dalam segala yang mubah, yakni harus. Bagi ahli syariat yang berpegang pada syariat Allah Ta'ala, apa yang dinamakan zuhud? Zuhud yang wajib. Wajib kita zuhud terhadap benda yang haram. Bukan hak kita, wajib zuhud.
Macam kita buat bendang, kita dapat 100 guni. Yang kita punya 90 guni aja. Yang 10 guni bukan hak kita, hak orang lain. Asnaf dia ada. Jadi gemak kepada 10 guni itu haram. Maka kita wajib zuhud. Dengan kita zuhud 10 guni itu, barulah kita boleh keluarkan zakat. Yang bukan hak kita, kita jangan gemak. Haram kita gemak. Wajib kita zuhud. Adapun bagi yang mubah, yang halal, sunat kita zuhud. Bila kita zuhud, baru boleh sedekah yang halal tadi ni. Kita buat bendang 100 guni. 10 guni kita dah bagi ke orang. Itu wajib. Tinggal 90. 90 ni ini halal untuk kita. Sebab kita dah keluar zakat. Kita guna untuk berapa guni? 70 guni kita guna. Untuk modal buat balik bendang. Untuk anak isteri kita, perbelanjaan kita. Kemudian ada lagi 20 guni. Ini kita boleh simpan. Ini halal. Kita zuhud 20 ni, insya-Allah kita senang bersedekah, menginfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita pupuk tuan-tuan. Baru-baru ni tuan-tuan mengembirakan kita. Apabila sebuah masjid di Alok Pongsu. Alok Pongsu dekat Bagan Serai. Masjid tu dulu, kontua tok dia tu wakaf tapak masjid tu. Tapi orang tua dulu wakaf mulut begitu lah. Tak wakaf, tak tukar nama. Mai cucu jual kat Cina lah tu. Lepas tu Cina nak balik tak bayar dia akan runtuh bangunan di tapak tanah dia tu. Kelang kabut lah. Lancar mana kutipan wakaf untuk bayar duit kat Cina tu 1.8 juta. Tak sampai 4 hari 2 hari ya tuan. Kumpul dekat 2 juta dapat duit. Perlu 1.8 juta dalam masa 2 hari ya. Dia dapat mana kata hampir 2 juta. Maknanya alhamdulillah lah. Makna di kalangan kita orang Islam di Malaysia ni tumbuh sifat pada kata sifat pemurah tu ada untuk menginfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sifat ni bila ada kat kita suburkan. Jangan takut tuan-tuan. Asyaitanu ya'idukumul faqr. Syaitan menjadikan kefakhiran. Wallahu ya'idukumul maghfiratun wa fadlan min. Sedangkan Allah Taala menjanjikan makna kata fadla, menjanjikan maghfirah, keampunan, wa fadla, dan Allah menjanjikan pertambahan gandaan harta benda kita dengan sebab bersedekah. Jadi yang haram wajib zuhud, yang mubah sunat zuhud. Lagi zuhud lagi bagus. Itu dia. Dan hanya saja ada zuhud itu terlebih afdal daripada segala amal, kerana bahawasanya lepas tu nak cerita pula, zuhud ni satu amalan yang cukup hebat. Jadi kita cuba usaha dapatkan sifat zuhud ni dengan jalan-jalan yang digariskan oleh para ulama kepada kita, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, sebelum saya berunduk diri, nak beri penerangan sikit. Ada satu perkara yang saya rasa elok tuan-tuan tahu. Seperti mana tuan-tuan maklum, kita dekat dah bulan Zulhijjah, kita akan buat korban. Macam biasa pondok kami setiap tahun kami buat korban. Tahun ni tuan-tuan, macam tahun lepas juga, kita peruntukkan kira-kira 30 ekor untuk lembu, 30 ekor untuk kambing. Jadi kalau siapa nak buat korban di pondok kami, satu bahagian tuan-tuan sekalian, lembu RM700, kambing sekor RM900. Jadi boleh ambil daging hari korban tu, raya pertama. Kalau pergi korban sana boleh bawa balik daging. Sebagian daging kita bagi kepada orang-orang yang buat korban, sebagian lagi pada penduduk keliling kampung kita, terutama penduduk di Dun Terong. Yang ketiga, sebagian lagi untuk pelajar-pelajar pondok kita, warga pondok, untuk mereka makan ketika mengaji, insya-Allah. Siapa yang berhajat boleh hubungi saya. Yang kedua tuan-tuan,
Saya baru-baru ni dijemput oleh Pak Mat Western sebelum posa dulu. Dia buat kursus sembelih. Saya hadirlah untuk bagi ucapan sikit. Pembentang dia tuan-tuan, seorang pada wakil Jabatan Agama Islam Pulau Pinang, seorang lagi wakil veterina. Saya veterina tu tak tempat dengar lah, tapi yang wakil daripada Jabatan Agama Islam ni saya dengar. Dia punya bagi penerangan dia tu. Saya banyaklah benda-benda yang menarik. Jadi saya bisik dengan dia. Dia kata, Ustaz, mainlah pondok kami bagi penerangan pasal korban. Dia kata boleh, insya-Allah. Saya jemput dia tuan-tuan. Jadi tujuan saya kumpulkan di pondok saya tu tukang sembelih. Dengar taklimat yang ustaz ni nak bagi, namanya Ustaz Malik. Mungkin tuan-tuan kenal Ustaz Malik, dia orang Balik. Jadi di samping tu kita jemput juga orang-orang luar, terutamanya orang-orang yang sembelih korban ni. Saya jemput mai ke pondok saya esok lusa hari Sabtu. Majlis bermula pukul 9 pagi. Kita sembelih secara praktikal. Lembu dah lah, kambing dia lah. Lembu sembelih 2 ekor ada. Kita sembelih kambing. Main kambing insya-Allah. Kertas kerja dia saya tengok, kita dah putus date, ada 43 muka surat kertas kerja dia. Jadi barang siapa yang nak menyertainya, kita amat alurkan. Tak kena bayar apa-apa. Makan minum kita sediakan insya-Allah. Kita jemputlah semua kawan-kawan kita, tuan-tuan bagi tahu yang mana tukang sembelih tu terutamanya. Banyak benda kita tak tahu tuan-tuan. Macam mana darah ni nak bagi keluar habis cepat. Lepas tu nak buat lagu mana, kambing, lembu semua ni, nak belai dia macam mana, bagi manja-manja sikit. Bukan main rentak-rentak ya. Ada adab dia, cukup banyak ada adab dia yang kita kena ambil tahu kan. Jadi tukang-tukang sembelih tu amat digalakkan untuk hadir ke pondok saya hari Sabtu ni, esok lusa pukul 9 pagi sampai zuhur habis lakut insya-Allah. Jadi tuan-tuan tolong panjang-panjangkan kepada kawan-kawan kita supaya mudah-mudahan dapat hadir, mudah-mudahan sempurna korban kita tahun ni, lebih sempurna daripada yang lepas-lepas insya-Allah. Itu sajalah maklumat daripada saya. Mudah-mudahan mendapat perhatian pada tuan-tuan semua insya-Allah. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ahsin akhibatana fil umuri kulliha wa ajirna min khizyi dunya wa azabil akhirah. Allahumma la tusallit alaina bi dhunubina man la yakhafuka wa la yarhamuna. اللهم اجعل خير أيامنا يوم نلقى وأنت راض عنا واختم بالصالحات أعمالنا توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.